Kalau watt yang paling besar, dapat lampu besar, dapat panel besar macam ni. Panel besar macam ni baru baloi sebab dia boleh cas lampu solar korang dengan cepat. Jadi waktu musim hujan, waktu mendung, dia tetap boleh dapat cas yang cukup sebab panel saiz besar macam ni. Kalau waktu siang bila cas, lampu bahagian sini dia akan nyala tau. Sebab yang ni bateri indicator, korang boleh tengok berapa persen bateri yang tengah cas. Kalau bateri dah penuh dekat bahagian dalam, semua lampu ni dia akan nyala dengan statik. Dia tak akan klik-klik macam ni. Jadi mudah untuk korang pantau berapa bateri yang tinggal. Tapi sebenarnya lampu solar ni korang tak payah nak monitor apa semua. Lepas je pasang, biar je lampu ni nyala dengan automatik. Siang dia cas, malam dia nyala. Tak perlu nak pantau apa semua. Nak tinggal rumah pun mudah sebab lampu automatik. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh nyala lebih dari 12 jam, boleh nyala lama, cahaya dia terang, panel saiz besar macam ni, boleh cas lampu dengan cepat, korang boleh cek yang model baru ni. Harga mampu milik dan kualiti padu. Beli yang saiz besar, dapat dua-dua saiz besar macam ni. Korang boleh cek dekat link video.